masih kekal utuh lagi bersama Zati dalam show kantin kita untuk hari ini. Okay, so korang dah dengarkan Zati dari pukul 11.30 pagi tadi, and korang kena juga dengarkan Zati sampai pukul 2 petang nanti. And hari ni Zati dapat seorang lagi, Zati tanya seorang lagi warga MKR kita, geng MKR kita, pasal topik kita hari ni juga daripada seorang perempuan. So ngam lah, kita ada 2 perempuan dan kita juga ada 2 lelaki. Okay, dan kita tanya juga soalan yang sama, pasal lelaki dewasa lebih suka ataupun lebih gemar bercinta dengan perempuan lebih bawah umur. Bukan lebih bawah umur, perempuan bawah umur lah kan, as in gadis sekolah. So kita dapatkan pendapat dia dan ini jawapan dia. Dewasa, first mungkin dia kurang kasih sayang, ataupun dia nak mencuba benda yang baru yang dia tak pernah nak cuba. Selalu kan couple dengan sama bayi ni macam normal kan. So kalau dengan bawah umur ni, dia mungkin akan belajar sesuatu yang baru. And mungkin dalam segi budak kecil tu pula, budak yang bawah umur tu, dia macam senang untuk meminta sesuatu. And lelaki tu pula mungkin faham kan? Sebab dia ambil kesempatan atas budak tu. So pada pendapat dia kan, sama ada lelaki ni suka bercinta dengan budak bawah umur sebab dia orang nak show off ke, sebab dia orang nak apa? Show off tu tak pasti, tapi saya rasa mungkin sebab budak-budak ni dia macam mana, darah muda kan. So dia banyak benda yang dia nak macam kita explore, kita tak dia cakap awak tadi. So saya rasa budak-budak ni dia perlukan more perhatian. Lepas tu banyak lagi benda yang dia nak tahu. And dengan orang yang dewasa tu mungkin bagi dia boleh dapat apa benda yang dia nak. So you nak kata macam bila budak bawah umur ni bercinta dengan lelaki dewasa, dia orang macam exchange lah. Lelaki dewasa tu bagi apa saja yang dia nak, and dia pun bagi apa saja yang lelaki tu nak. And benda tu sebenarnya bahaya juga, tapi kalau ke arah yang betul, it's okay. Tapi banyak budak yang akan hanyut juga kalau benda tu tak dikawal. So thank you. Okay, welcome. Yes, pun jawapan dia kata lelaki perlukan perhatian. Betul ke? Okay. So korang kena stay tune hanya di My Campus Radio. Jom berbual bersama. Kita dah pun sampai dekat show yang terakhir untuk kantin hari ini. So kalau korang terlepas untuk hari ni punya topik, jangan risau sebab kita akan upkan dekat podcast My Campus Radio. So korang boleh dengar lah. Korang pergi je dekat YouTube My Campus Radio. Lepas tu jangan lupa untuk tekan subscribe sekali dan bagi ibu jari. Okay, so untuk hari ni berdasarkan pendapat geng-geng dewasa MKR kita dekat luar sana, yang lelaki kata diorang sukakan budak bawah umur ni sebab diorang senang nak approach. Lepas tu budak bawah umur ni senang nak mengikut. Bila kita mengajak dia senang lah nak ngajak balik kan, macam tu lah. Yang bagi pendapat perempuan-perempuan pula, budak bawah umur ni lelaki dewasa lagi sukakan dengan budak bawah umur ni sebab pertama, diorang boleh bagi apa yang lelaki dewasa nak. Maksudnya exchange lah. Lelaki dewasa tu kira macam laburkan something, and gadis bawah umur ni akan dapat lah, dan dengan syarat dia pun kena bagi apa yang lelaki dewasa ni minta. Okay, dan yang kedua is lelaki dewasa ni nakkan perhatian. Lelaki sukakan perhatian. So budak-budak bawah umur ni biasalah, budak-budak kan, so mesti dah manja dia lain macam sikit. Tipu lah kalau kata matang tak manja kan, mesti. Dan nama pun budak bawah umur, so diorang macam Zati bukan nak apa macam mana, bukan nak burukkan budak bawah umur. Tak, Zati pun pernah jadi bawah umur. So macam bila kita ni bawah umur, as a perempuan kita rasa macam okay lah, walaupun kita matang tapi kita macam nak jugalah gedik-gedik kan, nak jugalah manja-manja. Bukan budak bawah umur je, budak atas umur pun sama juga, okay. Tapi budak bawah umur maybe lebih sikit lah manja dia tu kan. Sebab itulah, sebab lelaki perlukan perhatian. Ya ke? Okay, betul ke tak? Itu kata caller-caller kita, itu based on apa yang pendapat geng-geng dewasa MKR kita. Okay, so kalau pendapat Zati sendiri, dua-dua pun betul. Sebab budak bawah umur ni, sebab Zati pun pernah jadi bawah umur, korang pun pernah jadi bawah umur kan. So korang mesti pernah rasa budak bawah umur ni, kita rasa macam nak try something new tau. Kita rasa macam bila lagi aku nak try, time-time macam ni je lah aku nak try kan. Sebab first kita jauh daripada parents. Bila kita kat sekolah, parents kita dekat kerja, kita dekat sekolah. So kita nak ponteng pun
kita punya suka. Macam tu. So parents kita takkan tahu kita boleh buat kerja clean dengan kalau kita buat dekat sekolah. Macam tu lah kot. Macam tu lah. Tapi Zati nasihatkan korang jangan buat hal dekat sekolah, okay? Dekat sekolah biar rekod korang clean. Luar sekolah korang boleh buat apa benda yang korang nak, okay? So itu saja untuk hari ini. Thank you kepada yang dengarkan Zati dari pukul 11.30 pagi tadi sampai pukul 2 petang ni. So esok kita ada satu lagi topik yang best, panas meletup. Nak tahu apa? Korang kenalah stay tune dengarkan Zati sampai pukul 2 nanti. Hanya di My Campus Radio. Jom berubah bersama.